Cuba bayangkan, anda terpaksa tinggalkan semua benda yang anda sayang. Rumah, keluarga, tanah air, semua itu ditinggalkan demi satu keyakinan. Itulah permulaan sebuah perjalanan yang bukan sahaja mengubah sejarah, tapi membina sebuah tamadun baru. Hari ini, kita nak selami kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Satu kisah epik tentang iman, ketabahan dan pembinaan satu masyarakat. Okey, apa yang kita akan lihat? Mula-mula kita akan sentuh pasal hijrah itu sendiri, titik permulaan yang baru. Lepas tu, kita akan tengok macam mana Madinah boleh jadi negara Islam yang pertama. Sudah tentu ada macam-macam ujian dan perjuangan yang menguji iman mereka sebelum akhirnya kita saksikan jalan menuju kemenangan. Dan yang terakhir sekali, kita akan renung kembali wasiat dan legasi abadi yang ditinggalkan untuk kita semua. Jom kita mula. Cuba tengok garis masa ni sekejap. Dalam masa 10 tahun je, 10 tahun. Satu komuniti yang dulunya ditindas berubah jadi sebuah negara yang disegani. Dari hijrah sampailah ke khutbah terakhir. Setiap satu peristiwa ni, adalah babak-babak penting yang membentuk sejarah dunia. Setiap cerita besar mesti ada permulaannya kan? Bagi Islam, titik tolaknya ialah hijrah. Tapi ini bukan pasal pindah rumah je tau. Ia lebih dari itu. Ia satu anjakan strategik yang besar. Daripada ditindas kepada membina. Daripada lemah kepada kuat. Inilah masanya sejarah mula mengambil selekoh baru. Mekah ditinggal, Madinah disambut. Mendalam betul maksud dia. Cuba kita rasa sekejap. Peritnya nak tinggalkan tanah tumpah darah, tapi pada masa yang sama ada satu harapan baru bila ada orang yang sudi sambut kita dengan tangan terbuka. Itulah dia, intipati hijrah, sedih dan gembira dalam satu perjalanan. Jadi, bila dah sampai kat tempat baru, apa benda pertama yang dibuat? Bukan istana, bukan benteng pertahanan, tapi masjid. Masjid Quba jadi simbol yang sangat jelas. Masyarakat baru ni akan dibina atas dasar iman. Ia bukan sekadar tempat solat, tapi jadi pusat untuk semua benda. Pusat komuniti, pusat ilmu dan pusat pentadbiran. Okey, dari sebuah masjid, visinya berkembang lagi besar. Masa tu nama Madinah kan Yasrib. Jadi tujuannya bukan sekadar nak cari tempat selamat, tapi lebih dari itu, baginda mula letakkan asas untuk sebuah negara. Inilah permulaan macam mana Madinah diubah menjadi pusat tamadun Islam yang pertama. Setiap bangunan perlukan tiang yang kukuh kan. Untuk Madinah, tiangnya dibina oleh dua kumpulan hebat ni. Satu, kaum Muhajirin. Mereka yang sanggup korbankan dan tinggalkan semua benda kat Mekah. Dan satu lagi, kaum Ansar. Orang asal Madinah yang buka hati dan rumah mereka untuk tolong saudara baru mereka. Gabungan pengorbanan dan kemurahan hati inilah yang jadi nadi negara baru tu. Uhuah terjalin. Bunyinya macam senang kan? Tapi ini bukan cakap-cakap kosong. Kita kena faham, zaman tu puak atau kabilah lagi penting dari apa-apa pun. Tiba-tiba, Islam datang dengan satu idea yang radikal. Kita semua ni bersaudara sebab iman. Seorang dari Mekah dipadankan dengan seorang dari Madinah. Kongsi semua benda. Ikatan baru ni lebih kuat daripada pertalian darah. So, macam mana nak tadbir sebuah masyarakat yang ada macam-macam kaum dan agama ni? Nah, inilah jawapannya. Piagam Madinah. Boleh kata ini macam perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Dan yang paling best, ia bukan untuk orang Islam je tau. Ia jamin hak dan kebebasan untuk orang Yahudi dan puak-puak lain juga. Ini bukti jelas satu visi negara yang adil untuk semua. Tapi macam biasalah, bila ada yang mula berjaya, mesti ada yang tak suka. Kekuatan baru Madinah ni dah tentulah jadi ancaman pada musuh lama di Mekah. Jadi, zaman aman tu tak lama, komuniti yang baru nak bernafas ni terpaksa berdepan dengan ujian paling besar, peperangan untuk terus hidup. Pertempuran pertama meletus di Badar. Tengok nombor ni, hanya 313 orang. Kebanyakannya bukan askar pun tahu. Petani, peniaga biasa je. Mereka ni kena berdepan dengan tentera Mekah yang jauh lebih besar dan lengkap bersenjata. Dan pihak lawan mereka seramai 1,000 orang. 3 kali ganda lebih ramai. Ikut logik akal, memang tak ada chance langsung. Kalau kalah, mungkin Islam habis kat situ je. Bayangkan, segala-galanya dipertaruhkan dalam satu pertempuran ni. Tapi, yang tak masuk akal itulah yang terjadi. Pasukan yang kecil ni menang. Bagi mereka, ini bukan nasib baik semata-mata, tapi satu pengesahan dari Tuhan. Janji Allah terbukti. Keimanan mereka yang teguh tu dibalas dengan pertolongan yang tak disangka-sangka. Lepas menang besar kat Badar, keyakinan tu memang tinggilah. Tapi di Uhud, mereka dapat satu pengajaran yang perit. Kemenangan dah ada depan mata. Tapi disebabkan satu kesilapan kecil bila sepasukan pemanah tinggalkan posisi mereka,
terus keadaan jadi huru-hara. Kemenangan bertukar jadi tragedi. Satu peringatan yang sangat pedih tentang pentingnya disiplin dan ketaatan. Kemudian datang pula Perang Khandaq. Kali ini lagi dahsyat. Madinah dikepung oleh 10,000 askar. Jadi mereka perlukan idea yang luar biasa. Dan datanglah Salman Al-Farisi dengan satu taktik yang orang Arab tak pernah dengar pun. Gali parit pertahanan keliling kota. Genius kan? Strategi ini berjaya tahan musuh dan akhirnya kepungan tu pecah bila datang ribut yang kuat. Gabungan strategi bijak dan bantuan Tuhan. Semua peperangan ni bagi banyak pengajaran. Mereka dah buktikan yang mereka ni kental dan tak mudah mengalah. Sekarang, tiba masanya untuk tukar strategi. Mereka mula sedar, kemenangan yang sebenar bukanlah pada mata pedang, tapi pada kekuatan diplomasi dan kebijaksanaan. Dan ini membawa kita kepada perjanjian Hudaibiyah. Masa perjanjian ini dibuat, ramai sahabat yang rasa macam kalah. Yelah, syarat-syaratnya nampak macam tak adil langsung. Tapi, apa sebenarnya hikmah di sebalik semua ni? Senang je, perjanjian ni menukar pedang kepada kata-kata. Ia hentikan perang dan buka ruang untuk berdakwah dengan aman. Dan hasilnya, luar biasa. Dalam tempoh 2 tahun je lepas perjanjian tu, jumlah orang yang masuk Islam lebih ramai dari 19 tahun sebelumnya. Kenapa? Sebab mesej Islam dah boleh tersebar dengan tenang tanpa dihalang oleh peperangan. Ia terus masuk ke hati dan akal ramai orang. Ingat tak masa mula-mula tadi kaum muslimin lari dari Mekah dalam keadaan takut? Okey, 2 tahun je lepas perjanjian Hudaibiyah, mereka kembali ke Mekah. Tapi kali ini, bukan sebagai pelarian. Mereka datang sebagai satu angkatan tentera seramai 10,000 orang. Dengan kekuatan macam tu, senang-senang je boleh balas dendam atas semua kezaliman dulu kan? Tapi, sikit pun tak ada setitik darah pun yang tumpah. Sebaliknya, yang ada cuma kemaafan besar-besaran. Pembukaan Kota Mekah adalah kemenangan agung yang berasaskan belas kasihan, bukan pertumpahan darah. Misi baginda dah hampir sampai ke penghujungnya. Mekah dah kembali, tanah Arab pun aman. Tibalah masanya untuk pesanan yang terakhir. Di depan beribu-ribu orang, baginda sampaikan khutbah perpisahannya. Satu rumusan ajaran yang paling penting untuk kita semua pegang sampai bila-bila. Dan dalam pesanan terakhir ni, isinya bukan pasal kuasa atau harta, langsung tak. Tapi pasal asas-asas kemanusiaan. Pesanan untuk jaga solat, muliakan wanita. Ingat yang semua manusia ni sama tarafnya, tak ada beza. Dan yang paling utama, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Inilah kompas hidup yang baginda tinggalkan. Syariatnya kekal selamanya. Ayat ni sangat penting. Maksudnya apa? Maksudnya, walaupun Nabi sebagai seorang manusia akan wafat, tapi ajaran dan syariat yang dibawanya tu akan kekal relevan sampai bila-bila. Ia tak akan luput di zaman. Jadi, lengkaplah sebuah perjalanan yang luar biasa ni. Dari seorang pelarian menjadi pemimpin negara. Dari segelintir pengikut menjadi sebuah ummah yang besar. Agama dah sempurna, contoh terbaik pun dah ditunjukkan. Soalan yang tinggal sekarang ni bukan untuk buku sejarah, tapi untuk kita. Untuk saya, untuk anda. Adakah kita betul-betul hidup dengan legasi agung yang telah ditinggalkan ini? Fikir-fikirkanlah.